part time sini 2 bulan. Tadi sudah tipu saya, you kata mau beli barang, sekarang sudah kerja 2 bulan. Malaya, Bigfoot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Dalam operasi penguatkuasaan bersepadu di Taiping, suasana memang panas. Bukan sebab cuaca, tapi sebab jawapan kelentong yang tak seiring dengan realiti. Video ini menunjukkan pegawai KPDN Perak turun ke premis siap dengan SSM, Majlis Perbandaran Taiping dan Immigration buat pemeriksaan. Benda asas dia ditanya, ada pekerja warga asing ke? Jadi jawapannya keluar lain macam, cakap tak ada. Tapi selepas tu ada pula individu yang tiba-tiba nyorok, masuk ruang luar daripada tempat laluan pelanggan. Bila ditanya buat apa dalam ruang tu, alasan berubah-ubah. Sekejap kata beli barang, sekejap kata pergi tandas. Sedangkan tandas yang betul bukan dalam ruang tu pun. Pegawai KPDN berulang kali tanya, minta jawapan jujur. Tapi semakin ditanya, semakin banyak alasan tak konsisten. Yang paling jelas, pegawai dah perasan pembohongan tu. Bila ditekan lagi, barulah individu itu akui dia sudah 2 bulan kerja part-time. Padahal awal tadi bersungguh-sungguh kata datang nak beli barang. Situasi ini menunjukkan tabiat biasa bila operasi turun. Ramai cuba pusing cerita untuk selamat. Tapi semakin pusing, semakin nampak tak logis. Seterusnya, Wakil KPDN jelaskan hasil operasi. 6 lokasi diserbu, 5 kes melibatkan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan, Akta Kawalan Bekalan serta Akta Perdagangan. Semua kes akan disiasat lanjut. SSM pula dapati 5 daripada 6 premis diperiksa ada kesalahan dengan jumlah kompaun RM2,500. Majlis Perbandaran Taiping pula kesan 2 kesalahan. Gagal patuhi syarat lesen berdasarkan Seksyen 107/2 Akta 171. Immigration pula tahan 3 warga asing untuk siasatan lanjut. Kesimpulannya, operasi kita gempur bukan sembang kosong. Apa yang dirakam dalam video ini jelas menunjukkan isu yang selalu berulang. Jawapan yang tak jujur, pekerja cuba sorok diri, premis tak ikut syarat lesen, dan kebergantungan kepada pekerja asing parti tanpa dikemasah. Pegawai dah bagi teguran berulang kali. Kalau ambil pekerja, mengaku saja, jangan kelentong. Sebab bila dah kantoi depan kamera macam ni, bukan imej premis dia rosak. Tanda soal pun naik pada tahap pematuhan undang-undang. Dan di akhir video, sebuah agensi ulang komitmen. Kita gempur. Satu signal jelas bahawa operasi macam ni tak berhenti setakat hari ini saja. Hello. Assalamualaikum. KPDN. Nak cek kita buat pemeriksaan. Oh, ada bekalan. Letak nampak sikit lah. Supaya jangan letak jorok-jorok. Kan supaya orang nampak. Ada pekerja warga asing ke? Warga asing tak ada. Apa kau cakap? Warga asing tak ada. Tak ada. Orang tempatan semua. Apa benda tu? Kau sembunyiin apa? Dia buat apa sini? Nyuruh sini? Bukan. Tak, you jadi apa? Pergi tandas. Yalah, tandas banyak tandas you masuk sini buat apa? Bukan, saya beli barang. Dapat benar nipunya. Yalah, tadi you cakap saya, you beli barang. Mana ada barang dia? Cakap saja betul-betul. Jangan tipu-tipu, saya tak mau tipu. Kau stop tipu You kerja sini berapa lama? Berapa part time sini? 2 bulan. Tadi sudah tipu saya, you kata mau beli barang, sekarang sudah kerja 2 bulan. Dalam telefon tak ada apa. Tak ada photostat. Tak ada apa-apa pun tak ada. Itu kenal, itu siapa jaga kaunter tu? You punya bos kan? Dia pun tahu nama you semua. Saya cakap, kau ambil kerja, cakap ambil kerja. Jangan cakap tak tahu, tak kenal. Walaupun tak ada buat permohonan untuk pekerja asing, memang tak perlu. Tak layak pun untuk ambil pekerja asing. Ada Malaysia berapa lama? 2 tahun. 2 tahun sudah. Lepas tu datang mana? Terus datang Taiping. Alhamdulillah hari ini KPDN Tinggi Perak kita bersama-sama dengan agensi penguasaan lain seperti SSM, Majlis Perbandaran Taiping dan juga Immigration telah mengadakan kita gempur di kawasan Taiping. Hasilnya kita telah sebut 6 lokasi di mana kita telah dapat 5 kes di bawah kesalahan Akta Kawalan Harga dan Anti-Penyutan, Akta Kawalan Bekalan dan juga Akta Perdagangan. Jadi insyaAllah kes-kes yang kita ambil ni kita akan siasat dan ambil tindakan lanjut. Bahawa pihak SSM mula kami telah menjalankan pemeriksaan sebanyak 6 premis dan 5 premis kami dapati ada kesalahan dan jumlah kesalahan yang kami isu kompon hari ini adalah sebanyak 2,500. Okey, bagi pihak Majlis Perbandaran Taiping kita telah menjalankan pemeriksaan dan mendapati ada 2 kesalahan iaitu gagal mengundi syarat lesen di bawah Seksyen 107/2 lah Akta 171. Untuk immigration juga telah menahan 3 orang warga asing untuk siasat lanjut dibawa ke tim di Perak. Seterusnya KPDN akan terus bersama-sama dengan penguasa di Kuala ini kita akan terus sejar, kita gempur dan kita akan terus bersama kita gempur.